Waktu kita minta Tuhan hapus dosa tu, kita teringat dosa-dosa ni bukan sudah dengan minta ampun gitu. Dosa ni sudah dengan taubat. Kita minta lah, tapi tak sudah dengan minta. Kena usaha supaya dosa tu hilang dari taubat. Apa kita panggil? Sekali-sekala piti tak ada. Saya piti nak beli minyak tu. Adakah minta sedekah ni kerja kita hari-hari? Erak minta sedekah ya kau. Kau kita buat kerja cuma sekali-sekala kalau duit tak ada, boleh kita minta. Usaha cari duit ni tak sudah minta sedekah. Usaha kena usaha sendiri. Tika tutup, tika salah berapa sakit demam kau tak boleh kerja, ketika tu piti tak ada, bolehlah kita minta dengan orang. Piti kawan demam bagi dah. Kawan rubuh akit pinggan berapa. Biar tentu bukti bahawa kita cari duit ni melalui kerja, tapi minta sedekah tak tolong ni sekali-sekala. Begitu kita ngatakan, Allahumma fil li dhanbi, itu hapus dosa aku. Adakah sudah dengan hapus dosa? Adakah sudah dengan minta begitu baru hapus dosa? Ya. Dosa ni terpaksa kita bertaubat baru hilang.